Kita live lagi hari ni, insyaAllah. Apa khabar semua? Kalau suara jelas, tolong bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ada nak kongsi satu tip. Saya sebutkan satu tip. Setengah orang menyebutnya sebagai hadis, tapi ulama tidak mengangkat dia sebagai satu hadis lah. Mungkin kata-kata hikmah, boleh katakan, ataupun satu petua daripada orang dulu, tapi setengah-setengah tu menyandarkannya kepada hadis, dan setengah ulama menyebutkan dia bukan hadis, tapi poinnya dia penting untuk kita amalkan. Itu pemerhatian saya pada keadaan masyarakat kita hari ini dari segi kesihatan dan sebagainya. Saya bukan bercakap dari segi perubatan sebagai seorang doktor, tapi sebagai seorang yang ada pengalaman dalam melalui pengalaman-pengalaman dalam berbagai hal-hal berkaitan dengan berbagai perkara, tapi termasuklah isu kesihatan. Jadi kalau kita tengoklah, saya tengok daripada jauh, belum lagi pergi ke hospital, tapi kalau tengok situasi orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada persekitaran kita, yang mungkin melintas di depan pandangan mata kita, kita boleh perhatikan bahawa maknanya tahap penjagaan kesihatan secara amnya diakui sebagai rendah, dan tak ramai yang orang boleh mengawal disiplin sehingga dapat menikmati tahap kesihatan yang terbaik. Tetapi kebanyakannya hidup tanpa disiplin, tanpa panduan, tanpa hala tuju yang jelas. Maknanya banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Dia tidak ada keputusan, tidak ada decision dalam kehidupan dia, tidak ada peraturan yang dipakai, disiplin yang dipegang, sehingga boleh membentuk dia punya amalan kesihatan dia ataupun disiplin kesihatan. Jadi kita tengok ramai yang sebelum bercakap pasal pergi hospital, tapi bentuk badannya dan bodinya bolong-bolong, bulat-bulat, jalan pun mengoh, tak fit dan sebagainya, kerana tabiat. Dia berdepan dengan tabiat. Maknanya dia hidup bergerak mengikut tabiat, dan tabiat itu dipengaruhi oleh persekitaran, bukan dia sendiri yang ada decision untuk dia pilih jalan hidup yang sesuai yang dia inginkan. Tak ada.
Jadi itu menyebabkan fenomena yang saya tengok maknanya sangat buruk. Fenomena yang tidak sihat dan tidak terkawal. Satu gaya hidup yang tak ada kualiti. Sebab ikut keadaan, ikut tabiat, ikut suasana, rasa nak makan apa yang ada, ikut apa yang ada di sekitar kita. Tak suka, tak apa. Tak ada apa-apa yang memandu kita untuk mencari jalan kehidupan yang betul. And itu seolah-olahnya lah, realiti itu seolah-olah itu maknanya. Realiti pada bentuk body, pada penampilan dan sebagainya seolah-olah tak ada. Tak ada pegangan ataupun tak ada disiplin dan gaya hidup yang tertentu yang dia inginkan, yang dia tetapkan. Semuanya ikut apa yang ada kat kedai, apa yang dijual, itu ini. Kita belasah semua, tak pilih. Tak pilih dan tak ada penyusunan, tak ada. Dulu saya kongsi, saya pernah buat kursus leadership melalui berkuda. Jadi saya ada kursus, saya ada modul kursus kepimpinan melalui berkuda. Yang menjadi paksi kepada konsep leadership itu ialah yang saya angkat dan melalui modul berkuda ini ialah self control, iaitu tahap kawal diri. Keupayaan untuk kawal diri yang tinggi akan membolehkan seorang tu membuat pilihan yang betul dalam kehidupan dia. Saya tanya, ada setengah-setengah peserta usia dia 50, 60. Dia datang dengan penampilan yang kalau bahasa kampung kita kata serebeh, bulat dan tak teratur lah, tak teratur, ataupun tak sepertinya, nak kata apa istilahnya. Jadi dia datang dengan masing-masing bentuk, masing-masing rupa body tu. Saya tak katalah saya ni elok tapi sebagai satu bentuk modul lah perkongsian. Jadi saya tanya, body ataupun tahap kesihatan ataupun penampilan yang saudara ada capai sekarang ni, adakah itu yang saudara rancangkan 10 tahun, 5 tahun dulu? Ataupun soalannya, siapa, Assalamualaikum warahmatullahi, siapa yang sebenarnya yang membuat keputusan sehingga saudara jadi macam ni? Kan? Dengan kusuk masai, body yang besar, mengah, serabai, macam-macam lah. Yang bentuk yang macam tu lah. Boleh kata keseluruhan hampir 100% jawab tak pasti dan tak tahu. Tak tahu siapa sebenarnya yang menentukan jalan hidup dia sehingga dia jadi macam tu. Kenapa dia jadi macam tu? Tak apa yang tentukan. Confirm jawapannya bukan dia yang nak, bukan dia yang merancang dia jadi macam tu. Jadi kalau kita tanya sekarang pun, kalau
masing-masing kita ni yang ada bersama ni tanya balik, yang dia jadi seperti yang dia ada hari ni tu, adakah itu yang dirancang sebelum? Itu adakah itu gambar profil yang dia mahu dalam pemikiran dia, profil diri dia yang dia mahu dalam pemikiran dia? Adakah itu yang sebenarnya yang berlaku sekarang, ataupun yang berlaku sekarang ni bukan profil yang diinginkan? Dengan erti kata lain, kalaulah penampilan itu bukanlah profil yang kita inginkan, bermakna orang lain yang menentukan gaya hidup kita, bukan kita. Kan? Bukan kita yang menentukan gaya hidup yang kita nak. Jadi itu masalahnya. Itulah masalahnya. Itulah punca kepada masalah, dan itulah kita namakan sebagai leadership. Dia bermula daripada keupayaan seseorang itu untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia jadi, dan dia melalui jalan satu plan hidup yang dirancang ke arah apa yang dia nak. Itu bermulanya ada leadership, maknanya dia ada kepemimpinan di peringkat diri dia, bermula di peringkat diri dia. Jadi kalau kita ada profil yang jelas tentang diri kita, apa yang kita nak jadi 5 tahun ke depan, apa bentuk rupa paras pencapaian keilmuan, akademik, kerjaya dan sebagainya, ada profil yang kita letak dalam kepala kita, yang kita usahakan untuk sampai. Kita akan bekerja ke situ secara terancang. Jadi itu orang yang memiliki self control, saya sebutkan sebagai self control, ataupun keupayaan leadership, kepemimpinan pada diri dia, bermula di situ. Jadi bila dia mampu ada self control itu, ataupun kepemimpinan itu pada diri dia, barulah dia berjaya memimpin keluarga dia. Dan dia akan berjaya memimpin organisasi dia. Dia berjaya dalam pergaulan dia, dalam komuniti dia. Dia boleh berjaya dalam syarikat dia. Sebab yang ni kita bercakap dalam konung undang-undang sebab dan musabab. Jadi kalau kita tak ada benda tu, itulah yang menyebabkan apa yang kita lihat, penampilan kita, body kita dan sebagainya yang kita lihat pada hari ini tu tak seperti apa yang kita nak, bukan apa yang kita nak. Dan kita dengan itu kita menjadikan sebenarnya persekitaran kita yang menentukan hidup kita, yang menentukan masa depan kita. Itulah sebenarnya istilahnya malapetaka besar yang dihadapi oleh majoriti masyarakat. Dan sebab itu kita tengok yang topik yang saya sebut hari ini ialah lebih kurang menjurus ke arah kesihatan, kan. Masalah ni sangat tidak terjaga. Mungkin kerana duit banyak, mungkin kerana makanan pun banyak, ataupun mewah, lalu kita tidak berfikir, tidak menggunakan perancangan ataupun pemikiran kita untuk menjalani kehidupan yang lebih, merancang bagaimana harus kita mengharungi kehidupan kita. Jadi sebab itu ini saya bercakap tentang satu angle sahaja. Saya bercakap tentang angle kesihatan saja. Maknanya satu pemerhatian yang umum dalam konteks penjagaan kesihatan. Kalau nak luaskan tajuk ni memang boleh luaskan lah. Tapi saya ambil contoh kesihatan, bagaimana self control itu mempunyai kesan kepada
perancangan kesihatan juga pada ataupun gaya hidup, kesihatan dan gaya hidup seseorang. Jadi saya kalaupun begitu juga saya tengok, saya tak suka sembang, tapi kalau kita tengok gaya hidup dia tak berdisiplin, gaya hidup dia tu sendiri dah nampak tak terkawal, tak teratur. Jadi kita dah boleh faham lah kualiti kepimpinan dia, kualiti seseorang. Kita boleh katakan kualiti seseorang tu kita boleh nilai. Tak perlu nak sembang banyak. Dan kalaupun begitu pun, pada penilaian, pada pandangan saya lah, saya suka tengok pada penampilan lebih daripada tengok kepada percakapan. And kalau cakap semua pandai, kalau kita pergi pada percakapan semua orang pandai cakap panjang, kita cakap sepatah, dia boleh cakap 10 patah. Tapi kita ada penilaian sebenarnya, kita kena tengok, bagi saya lah, tengok pada penampilan dia, kan? Adakah dia sejauh mana dia laksanakan apa yang dia cakap, kan? Benda-benda basic dalam kehidupan ni, kalau dia tak apply dalam kehidupan dia, bermakna apa yang dia cakap tu kosong saja, kan? Jadi sebab itu bahasa body ni ataupun bahasa fizikal yang ditunjukkan oleh secara fizik ni lebih benar berbanding apa yang dituturkan melalui tutur kata. Itu, dan ini juga dalam satu aspek dalam konteks leadership, latihan leadership, modul leadership berkuda yang saya buat. Sebab kita komunikasi dengan kuda ni, dia bukan komunikasi bahasa, dia komunikasi bahasa body. Bukan komunikasi bahasa pertuturan, tapi komunikasi bahasa body. Jadi sebenarnya daripada bahasa body ni kita boleh faham banyak perkara, dan dia lebih jujur dan lebih benar berbanding dengan bahasa percakapan. Dan saya kadang bertemu dengan ramai orang ni, kadang boring dengan cakap pandai, cakap banyak, ceramah hebat dan sebagainya. Tapi kalaulah dirinya tak terurus dan tak terjaga, bagi saya potong banyak markah lah. Maksudnya saya tak respect lah. Saya tak akan respect banyak sangat kalau cakap je banyak tapi perbuatan tu tidak setanding dengan apa. Sebab kalau ikut salafus soleh, maknanya manhaj itu adalah gaya hidup dia itu sendiri. Mana tidak ada pemisahan di antara manhaj yang ada dalam kepala dengan manhaj yang ataupun dicatat dalam buku modul berbanding dengan gaya hidup. Gaya hidup dengan manhaj adalah maknanya gaya hidup adalah terjemahan kepada manhaj hidup yang difikirkan. Kalau manhaj hidup yang difikir tu macam mana? Ada dalam kerangka kepala dia tu satu manhaj hidup yang difikirkan. Jelas gambaran dia. Dan ada, kalau dia dapat terjemahkan gambaran manhaj hidup tu dalam sistem gaya hidup dia, maka orang tu baru saya akan bagi dia markah lah. Tapi kalau dia ada manhaj gaya hidup yang ataupun manhaj hidup dalam kepala dia, dia boleh cakap tapi dalam kehidupan dia sangat besar jurangnya berbanding dengan apa yang ada dalam kepala, itu kita kena potong markah.
markah yang banyak. Apalagi kalau orang tu tak ada manhaj hidup, dalam kepala dia tak ada manhaj hidup, lagilah terabur dia punya terabur dia punya cara hidup, hasil dan sebagainya. Dia akan jadi bolong dalam kehidupan dia individu, bolong dalam pergaulan dia, bolong dalam bolong ni maksudnya serabut dalam kehidupan dia, dalam berorganisasi, serabut dalam kehidupan peribadi, serabut dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Macam-macam keserabutan yang kita dapat lihat. Jadi banyak modul ni, tapi saya bukan nak cakap pasal modul tu. Sebenarnya yang saya nak cakapnya satu angle saja, itu tentang kesihatan, tentang satu pepatah ini yang disebut di sini. Saya baca, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa iza akalna la nashba'. Dia kata nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa iza akalna la nashba'. Dia kata maksud dia, kami adalah satu kaum, kumpulan manusia yang tidak makan, yang tidak akan makan kecuali kami lapar. Dan apabila kami makan, kami tak makan sampai kenyang. Jadi saya fikir setelah lama melalui pengalaman hidup ni, saya tengok satu ungkapan yang agak jamik, yang ucapan ringkas tapi banyak hikmah dan pengertian dia. Dan konsep kesihatan yang diperakui oleh ilmu perubatan juga, kan. Jadi kadang kita benda ni simple dan mudah, tapi nak apply tu susah dan memerlukan pada disiplin, memerlukan kita untuk buat kemampuan untuk kawal diri yang tinggi. Kita ada kekuatan buat keputusan, kekuatan kawal diri yang tinggi. Jadi kadang kita bila berdepan dengan makanan dan dah rasa makanan tu sedap, payah untuk nak kawal, payah untuk dikawal. Jadi kita akan memberi berbagai-bagai alasan. Kita kata ini sekali ni je, lain kali mungkin kawal lah. Hari ni kita makanlah dulu untuk hari ni, sebab hari ni makanan sedap, lain kali kita boleh kawal semula. Itulah setiap kali berlaku, itulah jadinya. Jadi bila jadi macam tu, maknanya tabiat hidup kita tu tidak berlaku secara ilmiah, tidak berlaku secara ilmu. Hidup tidak terurus secara ilmu, tetapi mengikut hawa semata-mata, mengikut keinginan, mengikut tabiat semata-mata, tidak diurus secara ilmu. Maksud saya, kalau kita faham, kalau nak kita faham berapa jumlah yang diperlukan oleh tubuh kita, itu kadar yang kita perlu makan patutnya, dan itulah jumlah yang kita makan. Tetapi kebanyakan kita bukan ditentukan oleh kefahaman kita tentang berapa jumlah yang kita perlu makan dan kenapa kita perlu makan semua benda tu. Tetapi didorong oleh kebiasaan, didorong oleh tabiat, didorong oleh persekitaran, pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan kita makan tak belasah, kita gomong semua apa yang ada depan kita. Jadi menyebabkan
kesan kesihatan tu awal-awal lagi dah mengalami berbagai-bagai penyakit dan telah mula menjadi tetamu pada hospital, menziarahi hospital, wak-wak yang ada di hospital secara berterusan. Jadi bermulanya benda ni ialah kerana tidak faham bagaimana hidup secara makan lah, bukan hidup, nak cakap pasal kecil lagi ni, makan tu secara berilmu, berdisiplin. Jadi sebenarnya banyaklah konsep ataupun yang boleh diperkenalkan, boleh dibincangkan, tapi kat sini saya nak ambil pengajaran daripada ungkapan ni ataupun kata-kata hikmah ini. Maknanya la na'kul hatta najuu'. Maknanya kita tak boleh makan di atas makan. Mana kita cuba mengelak makan di atas makan. Mana bila kita sudah makan, kemudian dalam perut kita ni dah ada makanan dan di tengah proses makanan, kita tak boleh makan. Kita sepatutnya tidak makan di atas makan. Mana kalau kita dah makan, orang hidang makanan ataupun makanan melintah depan kita ataupun ada orang bawa, kita sepatutnya tak boleh makan selepas kita makan. Jadi sebab kita perlu memberi masa kepada perut kita untuk menghadamkan makanan yang sedia dia makan, supaya dia tidak terlalu penat untuk memproses makanan-makanan, dan sebelum sempat habis kerja tambah lagi, sebelum sempat habis tambah lagi, sebelum sempat habis tambah lagi. Jadi itu tabiat yang buruk lah, yang tidak baik kepada kesihatan. Makna itu dalam ikut ini, ikut ungkapan ini kalam lama, bukan kalam baru. Bukan ungkapan baru, ungkapan yang lama. Maksudnya menjadi hikmah yang panjang usia, telah diwarisi bergenerasi. Jadi poin kat sini ialah saya nak sebut benda ni supaya boleh tak kita disiplinkan diri. Dan saya rasa susah lah, memang satu yang mencabar, kan? Bukan seorang lain, saya sendiri pun mencabar untuk mengekalkan disiplin tu. Maknanya saya tak kalau dah makan, jangan makan lagi sehingga makanan dalam perut kita hadam sepenuhnya, habis sepenuhnya, barulah kita makan. Maknanya biar habis, lepas tu 4 jam kekal dalam keadaan tu sehinggalah satu tempoh yang kita beri. Maknanya kita merancang makan tu, terancang. Tu kita makan secara terancang, makan, jangan makan atas makan. Okey, itu satu. Paragraf ataupun ayat yang kedua, apabila kami makan, maknanya bila kita dah makan, kita jangan makan lagi sampai habis lah, sampai pada hadam semuanya, mungkin 4 jam lebih ke atas. Mungkin untuk pergi kepada wajibah seterusnya, kita makan. Maknanya hidangan seterusnya kita sampai masa kita makan. Okey, bila kita nak makan, dia kata bila kami makan, kami berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Macam mana tu? Macam mana berlaku? Biasanya kita akan makan sampai kenyang, kan? Dia kata sini berhenti makan sebelum kenyang. Sebab apa nak berhenti sebelum kenyang? Sebab apa nak kena berhenti sebelum kenyang? Sebab semasa kita sedang makan, sebenarnya makanan tu belum turun lagi ke perut kita, kan? Kalau kita berhenti masa kenyang, bermakna perut kita dah melimpah.
mana perut kita ni dah melimpah. Jadi kalau kita makan sampai kenyang tu maknanya perut dah melimpah. Tapi kalau kita makan berhenti sebelum kenyang, lepas pada tu kita kenyang. Kan? Lepas pada tu kita akan kenyang. Sebab lepas dalam 10 minit lepas makan, semua makanan akan turun ke perut, dan waktu tu kita akan rasa kita kenyang. Okay. Barulah kita kata, sebab dia kata wa iza akalna la nashba, maknanya kita tak makan, tak berhenti makan tu kenyang baru berhenti, tak. Berhenti sebelum rasa kenyang. Baru betul. Jadi perut tu taklah tersumbat sampai ke tekak, kan. Maknanya tersandar, nak menapah pun tak apa nak lepas, kan. Jadi saya ingat banyak lagi lah perkara-perkara lain yang berkaitan. Tapi saya ingat ini disiplin yang kalau kita boleh buat, boleh laksanakan, yang mudah ni, yang simple ni, kalau kita boleh buat, dia akan menyelamatkan kita dalam banyak perkara lah. Sehingga maksudnya kalau dalam konteks orang yang ada kencing manis dan sebagainya pun, saya ingat dia boleh kawal, dia boleh kawal kencing manis dia, dan boleh kawal kencing manis dia, dan mungkin dia boleh kawal berat badan dia. Kalau dia ada masalah-masalah lemak dan sebagainya, boleh kawal berat badan dan sebagainya dengan tidak ada kos jimat lagi, kerana dia mengurangkan makanan tu. Kalau kita boleh pilih makanan pula, maknanya mengurangkan karbohidrat dan sebagainya, mengamalkan cara ini tapi mengurangkan karbohidrat, tapi menambahkan protein, lain-lain sayur dan sebagainya, vitamin dan sebagainya, lagi bagus, maknanya kesan dia lagi bagus kepada kesihatan kita. Jadi dengan cara ni kita sebenarnya boleh mengawal kencing manis tu, kan. Maknanya mungkin kita tidak terlalu bergantung kepada ubat untuk mengawal gula dalam darah. Tak perlu begitu bergantung kepada ubat untuk mengawal kadar gula dalam mana dengan cara makan ni pun dah boleh mengawal gula dalam darah, kan. Itu yang saya rasa kesan yang saya sendiri buat, tapi walaupun tak nak kata sepenuhnya tu tidak lah, maknanya kadang terbabah lah juga, kan. Tapi kalau kita boleh buat, kalau kita mengamalkan dua benda ni, saya rasa banyak kita dapat hindarkan diri daripada banyak penyakit. Itu satu benda yang mungkin secara generalnya lah. Tapi kita kadang-kadang bercakap juga pasal nak memulihkan kesihatan. Maknanya kita dah tua, nak patah balik jadi muda semula, bukan nak kata, mana nak kata nak perbaiki kesihatan dalaman kita, organ kita dan sebagainya. Pun cara pemakanan ni adalah penting. Jadi kalau kita, maksud saya ini satu pendekatan yang boleh membantu dalam konteks melambatkan ataupun memulihkan setengah-setengah perkara, setengah-setengah membuat pemulihan, bukan maksud rawatan ni dia mungkin berbeza-beza interpretasi terhadap mafhum rawatan tu. Ada kadang rawatan tu digunakan untuk
merawat simptom, mengembalikan ataupun simptom-simptom sakit tu, menguruskan sistem sakit tu. Tapi ada satu mafhum lain yang maksudnya kita merawat ataupun kita membuat pemulihan kepada kecederaan dalaman yang keradangan ataupun yang berlaku dalam body kita yang menyebabkan berbagai-bagai penyakit tu. Jadi sebenarnya konsep ini, konsep mengawal pemakanan ini, ataupun kalau lebih luas daripada itu, lebih menyeluruh lagi, ialah konsep puasa lah. And sebenarnya bila kita baca-baca, study tengok macam-macam pandangan tu, maknanya memang betul, maknanya puasa tu maknanya bila masa body kita akan kembali repair diri dia, kita akan dapati bahawa waktu yang sesuai untuk body kita repair diri dia sendiri adalah waktu puasa, waktu kita berlapar. Jadi maksudnya itu konsep tu selari dengan amalan tadi. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu bimbang untuk nak makan. Saya tengoklah dalam pemerhatian kita kebanyakan pemikiran kita ni seolah-olah kita bimbang, takut tak boleh makan. Jadi kita selalu fikir nak makan. Sedangkan kita memiliki makanan yang berlebihan. Maknanya kita bukannya tak cukup makan, bukannya tak ada makan. Jadi tetapi pemikiran kita tu kekal dengan nak makan, kekal dengan keutamaan nak makan, fikir nak makan, pokok ni makan, fikir nak makan. Jadi pemikiran itu sentiasa memikir kepada keadaan nak makan, padahal kita bukan ada masalah tentang nak makan. Kebanyakan kita lah, maknanya ada je makanan, bila-bila masa nak makan boleh makan. Jadi sepatutnya tidak ada menjadi kebimbangan untuk nak makan tu, sebab kita boleh makan bila-bila masa. Dia menjadi kebimbangan kita sepatutnya ialah mengawal makanan tu, sebab itulah yang kita perlukan untuk menjaga kesihatan kita. Jadi pemikiran kita patutnya menjurus ke arah mengawal makan, bukan nak menjurus ke arah fikir nak makan. Sebab apa nak fikir nak makan, sebab makanan memang ada. Bila-bila masa je kita nak makan, kita boleh makan. Kalau konteks di Malaysia ni lah, maknanya makanan tu sedia ada, boleh dapat di mana-mana pun makanan tu. Jadi tak perlu pemikiran kita tu, umum kita tu jadi fikir nak makan, fikir makan. Boleh tak kita bersihkan kepala kita dengan fikir makan tu dengan berfikir tentang benda lain, fikir tentang kesihatan, fikir tentang macam mana menguruskan pemakanan, ataupun macam mana nak maintain untuk dapat mengurangkan makan dan sebagainya. Sebab jadi dia terbalik, dia fikir benda yang dah ada. Macam Tuhan sebutlah, nahnu narzuquk, kami yang beri rezeki. Kenapa nak fikir tentang rezeki? Kami yang beri rezeki. Fikirlah tentang benda lain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Jadi poin kat sini ialah keupayaan. Itu poin saya yang besarnya di sini ialah keupayaan mengawal tingkah laku kita, mengawal diri kita, self control, mengawal diri kita. Kita ada keputusan, kita ada perancangan, kita ada disiplin untuk mengawal tingkah laku kita, sehingga kita dilihat
bukan saja sihat tetapi teratur orangnya, dilihat berdisiplin orangnya, dilihat berilmu orangnya, bukan ilmu banyak tapi maknanya hidup secara berpengetahuan, hidup berasaskan pengetahuan. Itu mungkin istilah yang betul kan. Jadi ramai kita ni hidup tapi tidak berasaskan kepada pengetahuan, hidup berdasar kepada nafsu, kasar bahasanya, didorong oleh keinginan dan kehendak semata-mata, dan mencari ultimate-nya ialah kepuasan. Kepuasan kepada itu, nak puas tu puas ini, puas itu puas ini. Jadi tabiat ialah tabiat nafsu ni dia tak akan puas. Nabi pun sebut macam tu, dia tak akan puas kalau ada segunung emas, dia nak segunung emas yang lain lagi. Jadi itu memberi mesej supaya cara mengendalikan nafsu ini bukan dengan cara memberikan dia kepuasan, tetapi dengan cara mendidik dia supaya melakukan sesuatu itu berdasar kepada maslahat ataupun kepentingan kepada tubuh badan kita kan. Jadi mendidik itu kat mana, kata-kata didik diri itu kat mana? Maknanya kita boleh makan dan kita perlu makan, kita kena makan, tetapi makan dengan tujuan-tujuan yang kita tetapkan. Jadi barulah adakah tingkah laku seseorang bergantung dengan ilmu yang dia ada? Betul. Makna tingkah laku seseorang tu seharusnya dipandu oleh ilmu, bukan dipandu oleh nafsu. Jadi sebenarnya ini saya punya pandangan lah. Bila kita kata hidup ni bahasa agama, hidup bersyariah bermakna kita memberi tujuan baru kepada aktiviti itu. Mana memberi tujuan baru kepada perbuatan kita. Maknanya makan minum kita tu kita beri tujuan baru. Maknanya kalau kita kata itu, maknanya ilmu akan memberikan kita tujuan baru, matlamat baru. Kalau kita tak ada ilmu, tidak berpandu pada ilmu, kita akan makan dan dia akan dipandu oleh kepuasan. Jadi bila dipandu oleh kepuasan tu tak ada hak, tidak ada disiplin, tidak ada panduan, tidak ada garis tertentu. Tapi sebab makan sampai boceh, sampai tak boleh nak nafas, makan puas. Jadi itu naluri manusia yang asal, kata-kata nafsu, dan boleh kias dalam hal lain pun. Mana kalau kita lepaskan nafsu dia dah akan pergi begitu. Tapi kehidupan yang berasas kepada ilmu, dia akan tetapkan kita makan ni apa keperluan dia sebenarnya. Apa keperluan kita makan? Kita perlu banyak mana? Nasi tu ada kalori banyak mana? Ke tubuh kita perlu kalori banyak mana? Kalau kita perlu 100-200 je kalori, contoh lah kan. Jadi takkan makan sampai 400. Jadi yang makan sampai 400 ni pasal apa? Apa tujuan dia? Jadi yang jahil sifatnya tu ialah nafsu. Nafsu ni dia tak pernah alim. Dia bukan sifatnya alim. Nafsu tu sifat dia jahil. Jadi kalau kita ikut nafsu, kita akan dapati tindakan-tindakan yang jahil yang kita laksanakan. Lepas tu saya kalau tengok lah, orang kata ni pengalaman peribadi dalam kehidupan ni, saya boleh
berdasar pada ilmu tadi tu, berdasar pada ilmu, makna tindakan berasal pada ilmu tu, kita boleh tengok, boleh nilai kepribadian seseorang tu dengan tengok je. Dengan tengok je. Dengan tengok tengok scan space gitu pun dah tahu dah dia punya tahap maturity kepribadian dia. Sebab kebanyakan orang dia tak boleh beza di antara kehendak nafsu dengan kehendak ilmu. Dia tak boleh beza. Kehendak roh, kehendak akal dengan kehendak nafsu tak boleh beza. Dia tak kenal pun nafsu dia. Dia tak kenal. Jadi bila dia tak kenal, penampilan dia tu akan bercampur-campur. Dia akan bercampur. Wajah dia tu bercampur di antara, ataupun tindakan dia tu bercampur, ataupun profil dia tu bercampur antara kepandaian dengan kebodohan nafsu. Sebab nafsu ni dia ada tabiat dia. Dia ada tabiat dia yang konsisten, yang kekal. Dia sifatnya kebudak-budakan, sifatnya degil, sifatnya amarah, sifatnya nak menang, sifatnya putar alam, sifatnya itu. Semua ni sifat nafsu. Kalau keluar daripada seseorang tu sifat ni melalui apa-apa tindakan dia, kita boleh tahu ini tindakan tu datang daripada nafsu dia. Tapi majoriti seseorang tu datang kat mana? Majoriti dia tu datang daripada sejauh mana dia boleh mengawal nafsu itu, mendidik nafsu itu, sehingga tindak tanduk dia tu mencerminkan keilmuan, mencerminkan pengetahuan dan keupayaan untuk kontrol tindakan itu berdasar kepada ilmu. Maknanya mengawal kehendak nafsu itu berasas kepada ilmu. Jadi dia nak makan, dia tak sampai mematikan kehendak nak makan, tetapi makan pada kadar yang memanfaatkan diri dia. Jadi dia nak buat itu, dia ada kecenderungan nak jadi kaya, tapi kekayaan dia itu dia buat berasas kepada tujuan ilmu, berasaskan kepada ilmu. Jadi tindak tanduk itu akan membezakan tindak tanduk yang berasas kepada ilmu dengan tindak tanduk yang berasas kepada nafsu semata-mata. Jadi poin kita yang besar yang saya ulang sini ialah yang memberikan keupayaan disiplin kawal diri itu, ataupun ilmu yang memberikan, ataupun bahasa mungkin lebih tepat memberikan ilmu itu bermanfaat kepada seseorang ialah dengan dia memiliki keupayaan kawal diri yang tinggi. Jadi kalau dia ada keupayaan kawal diri yang tinggi, maka nampaklah ilmu dia tu muncul dalam pendirian dia, dalam tindak tanduk dia. Tapi kalau dia keupayaan dia kawal diri dia rendah, mungkin dia kalah walaupun dia tahu. Dia tahu tapi dia boleh buat benda yang salah, yang nampak bodoh. Kalau tindakan marah, adakah satu tindakan dia mengikut nafsu atau berfikir? Okey, sama juga. Marah adalah sifat semula jadi yang ada pada diri manusia. Tetapi apa objektif marah? Objektif marah itu ditentukan oleh ilmu. Jadi kalau kita marah berdasar kepada objektif ilmu, kita boleh marah. Tapi kalau kita marah tapi tidak kerana melepas kepuasan untuk dapat puas, ataupun tunjuk kehebatan diri dan sebagainya lah yang berasas kepada nafsu itu, maknanya marah itu adalah maknanya tidak berasas kepada ilmu. Itu maknanya, jadi bukan marah itu sendiri tidak boleh. Marah itu boleh. Marah itu sifat, bukan boleh, sifat yang ada dalam diri manusia.
macam sifat nafsu yang lain yang ada dalam diri manusia. Dan Islam tidak membunuh. Islam tidak membunuh nafsu, tetapi Islam mendidik nafsu, memberikan nafsu objektif baru kepada keinginan itu. Nak marah, tapi marah ada tujuan dia, ada batas dia, ada matlamat dia. Jadi marah itu menjadi marah yang berguna, marah yang membawa maslahah, membawa implikasi yang baik. Sebab tu bila kita faham Nabi kata la taghdab, bukan maksudnya membuang sifat marah dalam diri, tak. La taghdab maksudnya mengalihkan kemarahan kepada objektif yang betul. Dan maknanya tidak membawa, kemarahan itu tidak membawa implikasi buruk kepada sesuatu. Jadi itu maknanya keupayaan itulah yang kita kata self control, keupayaan mengawal diri. Sebab pada pandangan saya nafsu itu sendiri kekuatan pada pendorong yang memberi kekuatan kepada manusia, tetapi dia perlu dibimbing, dididik dan dipandu. Dia tak boleh. Tapi untuk menang dengan nafsu ni, dia kena ada satu nama yang saya namakan sebagai self control tadi, keupayaan kawal diri. Sebab itu kalau kita tengok dari sudut pandang syariah, keupayaan kawal diri inilah sebenarnya yang menjadi penyebab kepada ataupun menjadi perkiraan dalam konteks taklif, dalam konteks taklif syar'i. Maknanya manusia itu dipertanggungjawabkan dengan sesuatu perbuatan berasaskan baik buruk ni kerana manusia sepatutnya mempunyai keupayaan untuk kawal diri. Jadi keupayaan kawal diri ini adalah juga boleh dilihat dari sudut pandang syariat, dari sudut pandang fiqh, kan. Maknanya kalau maknanya seolah-olahnya syariat tu menyuruh kita supaya ada keupayaan kawal diri. Maknanya seorang tu mesti ada keupayaan kawal diri. Maknanya syariah itu sendiri memupuk kekuatan kawal diri pada seseorang individu. Jadi tak bercanggah. Dan bagi saya, tadi saya bercakap dalam konteks leadership, dan sebenarnya benda yang sama berlaku kalau kita bercakap dari angle dari sudut syariah. Kerana syariah juga dengan mengatakan halal dengan haram, itu maksudnya upaya daya kawal diri yang didorong oleh syariat. Sebab tu sebenarnya bagi saya paksi yang sama. Kalaupun orang tu kita bercakap tentang dari segi angle syariah, kita tengok juga orang tu bukan bodoh syariat, tahu, tetapi oleh kerana kawal diri dia ataupun ilmu syariat dia, iman dia tu tidak sampai tahap membentuk kawal diri yang tinggi, dia tak boleh iltizam pun, tidak boleh melaksanakan tuntutan syariah. Maksud syariah kata haram, dia langgar juga, kan. Jadi sebab dia tak ada keupayaan sebenarnya, keupayaan kawal diri yang sepatutnya dia miliki. Jadi sebab itu orang kata apa, kebaikan maknanya sama ada kita nak cakap syariah ataupun ilmu kepimpinan ataupun apa, tapi manusia tu sendiri bila dipertanggungjawabkan, bermakna dia ada capability ataupun keupayaan untuk kawal diri, dia ada.
Dia ada, dan dia kena hisap atas itu. Maknanya Tuhan bagi kita nafsu, tapi dia juga bagi kita kekuatan untuk kawal diri. Jadi menyuburkan keupayaan kawal diri itulah menjadi maqasid kepada syariah, kan? Supaya kita dapat manfaatkan kemaslahatan dalam kehidupan. Jadi dengan cara pengupayaan daya kawal diri ini menyebabkan kehidupan kita di peringkat individu, kita dapat realisasikan kehidupan yang berasaskan kepada kemaslahatan, bukan kehidupan dipandu oleh nafsu semata-mata, oleh keinginan semata-mata, didorong oleh persekitaran dan sebagainya, yang akhirnya bawa satu wajah kehidupan yang serabut lah. Tak apa nama ni, tidak bolong lah istilah perkataan dia, nak cakap bahasa tak pandai. Jadi seperti nampak bolong, campur bau antara maslahat dengan mafsadah. Tak boleh beza, bolong campur gitu. Jadi sebenarnya benda ni ialah boleh katakan halus lah juga, kan? Kalau kita nak kata melalui proses pembelajaran dan nak boleh nampak hakikat-hakikat kehidupan yang begini, mungkin susah untuk ditakbirkan. Jadi alhamdulillah lah, maknanya saya dapat menceritakan seperti ini, dan saya harap rakan-rakan saya dalam TikTok ni boleh faham lah apa yang saya maksudkan. Kadang kita banyak cakap, sembang, ustaz pun mengajar banyak dan sebagainya, cerita benda yang sama tapi tak berubah-ubah, tak nampak membentuk profil kehidupan kita seseorang, dan profil lagu tu lah juga maknanya belajar masuk usrah tu, bi usrah, pergi ngajar, belajar kat masjid, tapi keupayaan kawal diri tak terbentuk. Jadi kehidupan dia sama je, kan? Dah lama dah ikut tarbiyah pun sama je, duk nguak situ. Tak jadi cergas. Kalau orang tu ada keupayaan kawal diri ni, kalau satu simptom contohnya nguak dengan cergas tu, tahu nguak maksudnya hidup segar, hidup cergas, sihat, bertenaga. Itu datang daripada mana? Itu tak datang dengan gaya hidup yang tidak berdisiplin. Kalau main belasah hidup, tak ada jadual, tak ada ketersusunan program, disiplin dalam memilih aktiviti dan sebagainya, waktu yang tersusun, dia akan nampak hidup dia memang boleh nampak depan mata lah, tak payah tanya. Itu kalau gitulah penampilan, maksudnya kehidupan dia macam itulah, keupayaan. Lepas tu saya sebagaimana saya sebutkan tadi, saya tak bagi markah kepada orang cakap banyak. Orang ilmu banyak, orang ilmu banyak,
Tapi kalau keilmuan itu tidak muncul dalam manhaj hidup dia, dalam gaya hidup dia, saya fikir sebagaimana disebutkan oleh pepatah Arab ataupun kaedah syariah jugalah, disebut al-alimu bi'ilmi lan ya'malan yu'azzabu qabla al-ubadil wasan. Al-alimu bi'ilmihi lan ya'malan yu'azzabu qabla al-ubadil wasan. Maknanya orang yang dengan ilmunya tidak beramal diseksa, diazab sebelum penyembah berhala. Jadi itu saya punya pegangan daripada dulu. Maksudnya kita melihat seperti dosa, seperti tidak mengamalkan apa yang kita belajar, kita faham daripada input-input ilmu yang kita dapat. Maknanya seolah-olah kita pun melakukan kesalahan yang besar. Mu'azzabun qabla al-ubadil wasan. Jadi falsafah itu sepatutnya mengikat kita, memberi disiplin dalam hidup kita untuk kita sedaya upaya apply apa yang ilmu yang ada. Macam saya sebutkan tadi, satu perkataan, dua baris sahaja tetapi membawa erti yang begitu. Okey, insyaAllah saya pun tamatkan sembang ni, insyaAllah. Azam pun dah mula. Jadi last sekali, maknanya walaupun poinnya sikit pendek, tapi kalau kita amalkan, dia sebenarnya adalah ilmu yang sebenar-benarnya pada seseorang itu. Okey, terima kasih semua. Saya tamatkan dulu perbualan kita pada petang ni. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.